Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dah masuk waktu solat ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang je dalam masjid ni. Mana yang lain? Nak kata PKP, dah pun berlalu. Musim panas. Takkan musim panas sekarang ni masjid jadi sepi. Alah, leceh lah. Solat berjemaah ni lambat habis. Kerja banyak ni. Kerja. Sampai bila pun takkan habis. Sahabat, rebutlah peluang solat berjemaah sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kawan-kawan, saya nak bertanya ni. Apa dia makna solat berjemaah? Apa? Solat Jumaat? Solat rapat-rapat? Jawapan tu kurang tepat. Solat berjemaah artinya solat yang dilakukan lebih dari seorang atau beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Ada imam, ada makmum, cukup syarat, bolehlah solat. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini jelas menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya agar menunaikan solat secara berjemaah. Marilah kita solat berjemaah, pahala darjat diangkat pada setiap langkah, juga menghidupkan sunnah Rasulullah, pahala berganda dijanjikan Allah. Ya kawan-kawan, orang yang solat berjemaah pahalanya 27 kali ganda. Cuba kita fikirkan bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan genting menghadapi tentera musuh. Baginda tetap solat berjemaah meski walau menyandang senjata, meski musuh berada di mana-mana. Rasa takut ditolak ke tepi demi Allah Rabbul Izzati. Dan kita, nikmat apa pula yang ingin kita restakan, wahai sahabat sekalian? Mari bersembahyang umat Islam semua, dengan kesyukuran sujud pada Allah. Solat berjemaah menyatukan ummah, nikmat bersaudara mengukuhkan ukhuwah. Ya, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Hidup berkat dari dunia sampai akhirat. Islam terus kuat di mata dunia, kita kekal hebat. Sahabat dunia akhirat, ingatlah kita belum lagi terlambat. Selagi ada peluang, kita tidak lagi terlewat. Azan berkumandang, langkah dipercepat. Ke masjid kita beramai-ramai bersolat. Peringatan kita bersama, solatlah kita sebelum disolatkan jemaah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.